influencer-influencer juga foto-foto yang hadir. Terima kasih atas kerjasama anda. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan... Okey ke? Okey kan? Kau dendam aku? Tak. Baiklah, untuk anda semua, apa kata kita mulakan sidang media. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda hadirin dan hadirat yang kekal berada di sini. Saya mohon untuk suara diperlahankan dan pergerakan dihadkan bagi melancarkan perjalanan sidang media kita. Baik, tadi kita sudah saksikan ada yang terkejut, ada yang bertepuk dan bersorak bersama-sama. Tetapi tentu sekali kita nak dengar apa dia perasaan untuk penerbit kita selepas daripada tayangan perdana ini, malam gala ini selesai. How do you feel and what you can share with us? Silakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih dengan soalan tersebut. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak media yang walaupun kita ada masalah dari segi teknikal sehingga akan melewatkan perjalanan sidang media ini, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kerana tetap ada di sini. Secara overall, filem ni dia mengambil masa yang agak panjang kerana berbagai dugaan dan cabaran yang kita hadapi, dan ada masanya kita akan rasa up and down. Tapi kebelakangan ini saya percaya dari segi industri lokal filem mula mendapat perhatian pada penonton. So di situ ada kekuatan untuk kita berharap agar lokal filem industri kita akan terus maju ke hadapan. Itu dia, terima kasih penerbit. Tepuk sikit untuk penerbit bagi semangat. Baiklah, kita dengarkan Tuan Pengarah bagaimana bersama-sama dengan audiens tadi. Kongsi sedikit. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana masih lagi stay sampai dekat pukul 1 pagi dah ni. Minta maaf atas segala kesilapan. Sekali lagi saya ulang tadi sebab ada masalah di hall yang sebelah, jadi yang terpaksa kita hold. There's problem in technical projector. So saya pun panik sangat bila dah dekat nak tayang tadi, tiba-tiba ada masalah lagi di saat-saat akhir. Saya rasa daripada mula kita syuting sampailah sepanjang syuting dan sampai ke hari untuk gala pun masih ada masalah yang terakhir ni. Saya harap lepas ni akan menjadi hikmah, memberi hikmah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Itu dia, terima kasih banyak-banyak Tuan Pengarah. Baiklah, saya pergi kepada Syah dulu. Ada apa nak cerita? Perasaan atau bertemu jodoh dengan filem ni macam mana? Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan terima kasih. Saya pendekkanlah kata-kata saya pada hari ini. Saya sebenarnya rasa sangat bertuah lah kerana dah lama saya nak berlakon di bawah arahan Abang Osman Ali. Jadi ini adalah naskah pertama saya bekerja di bawah arahan beliau, dan digandingkan bersama dengan pelakon-pelakon yang orang kata award winning actors lah. Saya rasa berbangga, dan secara jujurnya memang saya agak gerun bila saya masuk set tu. Ada kekok first scene saya dengan Nabila Huda. Saya rasa macam kekok sangat ni, Syah Yahya ni tak boleh. And then bila saya keluar balik, saya adjust balik, saya masuk, baru saya rasa macam sebenarnya diorang banyak memberi saya orang kata semangat ataupun tunjuk ajar lah, especially dengan Kak Ellie, di mana beliau banyak memberi kelas kepada saya sebelum saya berlakon, sebelum saya masuk set. Jadi Alhamdulillah melihat kepada end result pada hari ini, saya rasa berbangga, dan saya harap semua yang ada di hall pada malam ini dapat orang kata share dan war-warkanlah kepada mereka di luar sana akan kehebatan naskah Abang Osman sekali lagi pada tahun ini. Dia ada action, ada bermain dengan jiwa, bermain dengan emosi, ada turun dan naik, dan saya rasa sangat dibawa-bawa dan terkesanlah saya tadi bila menonton. Saya harap semua pun merasa benda yang sama dengan apa yang kami rasakan, dan nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada kru di belakang tabir dan juga kepada barisan-barisan pelakon saya yang ada di sini, Kak Ellie, Maya Karen, Farid Kamil, Abang Yus, dan terutama sekali Nabila Huda dan juga Abang Osman Ali dan juga Suriram, adik Putri. Nak ucapkan ribuan terima kasih. Itu sahaja, selamat menonton. Nampaknya Abil tak sabar, Nabila Huda tak sabar nak bagi makan. Tak apa, hold sekejap. Saya tanya Putri dulu nak bagi makan dekat Syah Yahya ni. Tak ada lah, gurau. Hai Putri. Hello. How do you feel? Macam ni rasa tadi tengok? Saya
saya sangat excited, teruja, dan saya harap semua pun nak rasa yang sama apa yang saya rasa. Dan maksud saya macam bukan cerita ni, filem ni bukan saja scary and everything, tapi dia juga misteri, and dia ada kata kunci, ada seperti trauma, macam dendam, fitnah dan ketakutan, apa semua tu. Itulah kan apa yang nak disampaikan dalam filem ini. Deep tepuklah. Baik, tibalah masanya Nabila Huda. Kata-kata darimu, silakan. Saya pun saya rasa macam sebab hari ni first time kita orang tengok semua, all of us cast semua baru tengok Telaga Siram, and then Abi rasa this filem ni memang dia penuh dengan emosi untuk Maimun. Lepas tu of course saya rasa berbangga sebab dia dapat digandingkan dengan pelakon-pelakon hebat Malaysia. Kita ada the best Asia Pacific actress Maya Karin. Kita ada the most handsome hero Malaya Farid Kamil. Kita ada Shah Al-Yahya, siapa tak kenal Shah Al-Yahya. And then untuk bergandingan dengan this little princess yang kita memang very close together, sebab semua orang tahu Suriram dengan Maimun very close. So boleh bayangkan tak berapa lama kita nak tunggu filem ni keluar daripada dia kecil sampai dia anak dara dah. So pada Bil, cerita filem ni penuhlah dengan emosi, dengan it's very dramatic lah. Lepas tu yang paling menyeronokkan because kita bersama dengan pelakon hebat daripada seberang, Fauzi Badila. Dan dia tak ada hadir kat sini hari ni kan. He's one of the best actor dan saya sangat proud to be of course lah, honored to be part of this. And thank you so much Abang Man sebab percayakan Nabil untuk watak Maimun. Baik, saya mohon Tuan Pengarah untuk berikan mikrofon kepada Maya Karin. Hai Maya. Hai. Tadi kita sama-sama tengok daripada belakang, daripada laluan, how do you feel? Anything to share? Silakan. Just very plainly, sebenarnya filem ni memang mengambil banyak masa untuk, biasanya satu filem tu dalam masa 6 minggu dah settle. Tapi ni dengan cabaran COVID, lockdown dan juga of course penggambaran di Perlis. Penggambaran di Perlis sendiri pun dah memberikan cabaran yang tersendiri, tapi tambah lagi COVID, tambah lagi lockdown, tambah lagi macam-macam tu, and so the shooting was a little bit macam ada gangguan lah, kita stop sikit, which as an actor you memang you really have to be quite emotionally connected dengan the character tu, sebab kita balik KL selama 2 bulan ke apa ke, memang tak boleh buang watak tu, kena simpan juga sikit, and then balik lagi Perlis. Farid kau free? Abil kau free? Putri free? Okay, jom semua. You don't understand that. Anyway, and nantilah saya tunggu soalan daripada reporter, daripada saya nak popet. Tanyalah soalan yang perlu ditanyalah. Okay. Baiklah, boleh serahkan pada kami. Silakan. Anything to share selepas menyaksikan? Ada apa-apa yang nak kongsikan kami? Assalamualaikum, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang menonton pada malam ni. Apa yang saya boleh kongsi, penantian selama 4 tahun lebih untuk menanti sebuah filem garapan Osman Ali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Osman Ali masih lagi mengambil saya sebagai pelakon filem-filem box office beliau, dan pada para pelakon yang semua yang berada di sini, termasuk Eli Suryanti, terima kasih banyak-banyak kerana komitmen anda telah membantu kami untuk menghasilkan filem ni. Pengalaman menyeramkan tidak ada, tetapi betul cakap tetapi gangguan daripada binatang liar. Kita ada lintas langsung daripada harimau melayang di dalam lokasi, dan itu yang paling menyeramkan saya lah. Takkan tak seram pula yang tu lalu guys. Lain pada tu kita tunggu soalan seterusnya. Yang membuka-buka mulut lagi kan. Betul. Baik, kita serahkan kepada rakan-rakan media untuk mengajukan soalan. Silakan Bu. Semayan raya ke?
Assalamualaikum, Bobo di Betarian nak tanya soalan untuk Osman. Okey, tadi ramai pelakon cakap dan penerbit berkata cerita ni mengambil masa yang lama sebab ada banyak kekangan. Mungkin kongsi juga apa kekangan yang dihadapi oleh Osman dan bagaimana you nak kata orang maintainkan konti, sebab bila kita dah lama tak syuting so mungkin ada perubahan dari segi rupa kan. So macam mana you nak berdepan dengan situasi macam tu. Lepas tu membariskan pelakon-pelakon andalan dalam naskah ni. So dia punya cabaran tu macam mana? Adakah dia memudahkan sebab you tak perlu nak arahkan sebab masing-masing sudah tahu, ataupun susah sebenarnya bila banyak pelakon hebat dalam satu naskah ni? Terima kasih Bobo atas soalan-soalan tu. Saya jawab yang pertama dulu. Okey, sebenarnya proses antara yang menjadi dugaan yang paling besar untuk seluruh tim produksi ketika kita nak syuting filem ni, memang ketika era di mana kita syuting itu adalah salah satu dugaan yang paling besar juga, di mana kita berdepan dengan COVID dan sebagainya. Kita break untuk 6 bulan dan kita datang balik dengan everything dah berubah. Pelakon kita pun dah berubah dan masing-masing nak dapat balik into characters. Maya untuk Rohaya tu nak kena panggil balik Rohaya dalam diri, sama juga dengan Maimun kan, the look and the physical semua, everything semua kita nak kena balik semula pada karakter tu. Dan sama juga dengan pelakon-pelakon lain, Zaki dan Putri juga, daripada kecil makin dah besar sikit kan. So benda-benda tu dah jadi satu cabaran untuk kita semua. Dan saya bersyukur sebab bila saya bekerja dengan pelakon-pelakon yang mempunyai pengalaman dalam bidang lakonan dan mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap watak masing-masing. Saya pertama kali kira bekerjasama dengan Nabila Huda dalam filem, dan sebelum ni saya banyak menonton lakonan-lakonan Nabila dalam filem yang lain, dan saya suka dan saya selalu fikir one day insyaAllah saya nak bekerja sama dengan dia. Sebab dengan macam Maya dan Farid saya pernah bekerja, dan saya tahu masing-masing macam mana saya nak tackle dan nak handle dia orang punya karakter on the set, macam mana saya nak berbincang dengan dia orang, doing the rehearsal and everything. Dan surprisingly bila saya bekerja dengan Nabil dan semua dapat bekerjasama dengan begitu baik sekali. Maya dengan Nabil dapat bekerjasama begitu baik, sama juga dengan Farid, Shah juga. Kita melalui proses lakonan, kita melalui kelas lakonan. Kebetulan Kak Elina masuk, saya mention nama Ailis Royati adalah saya punya guru lakonan untuk pelakon-pelakon dalam filem Tenaga Suriram. So, dan beliau telah memberikan sepenuh komitmen dalam menghidupkan, memahatkan watak-watak, setiap perwatakan itu dalam diri Maimun, Rohaya dan semuanya. Dan saya tahu proses setiap watak itu sangat mencabar. Saya tahu watak Rohaya kena memegang seorang watak dalam diri dia, seorang ibu yang mengalami tekanan yang sangat besar, mengganggu mental dia juga, dan di situ satu dugaan yang sangat besar untuk watak tu. Sama juga dengan Maimun, untuk membawa watak yang masih hidup, masa silam dia yang menghantui hidup dia, kenangan pahit dalam hidup dia tak boleh dilupakan kan. So di situ saya bersyukurlah untuk menjawab soalan Bobo tadi. Saya sangat gembira dapat menggabung, bekerjasama dengan bintang-bintang filem yang sangat mencintai lakonan, dan kerana itu mereka telah memberi sepenuh jiwa untuk menghidupkan watak masing-masing. So saya harap saya menjawab soalan tadi. Okey, Abil, mungkin boleh kongsikan macam mana menjiwai watak, sebab watak Maimun ni tanpa dialog. Jadi macam mana Abil sendiri menghayati dan juga menjadi Maimun tu sendiri? Pertama sekali yang menarik Abil untuk terima watak Maimun ni adalah sebab Maimun. So pada Abil memang tak pernah langsung tidak berdialog, dan saya rasa untuk bagi reaction saja tanpa bercakap itu bukan mudah untuk menyampaikan rasa kepada orang. Kadang-kadang bila kita buat reaction tu kan,
bila tak kena dengan situasi ataupun tak sampai, you takkan dapat rasa kesedihan Maimun tu. And then bila I study the script, baca lagi tentang karakter, and then sama dengan kelas Kak Ellie. So daripada situ I dapatlah untuk capaikan Maimun tu ikut pada apa yang Abang Man bayangkan. Dan sebenarnya, to be honest, Abang Man tak sangka pun yang Maimun tu sebegitu. Sebenarnya Maimun tu adalah biasa je. Dia tak ada rasa apa, dia tak ada rasa macam sebesar itulah. Tapi bila on set Abang Man pun jumpa saya dengan Cik Yus, dia kata macam wow. Dia tak expect pun Maimun sebegitu. Banyak cabaran lah untuk Abil dari segi, dia tak ada cabaran untuk reaction tanpa bercakap tu pada Abil. Okey, bila kita dah masuk kelas, kita dah fahami cerita dan kita pada Abil mudah untuk dapatkanlah Maimun tu. Yang paling mencabar adalah saya rasa watak Maimun ni lah yang penuh dengan kotor di dalam diri dia. Masuk dalam sangka, Abang Man punya lokasi pun meminta jauh di dalam hutan. Luahkan dia masukkan saya dekat dalam sawah padi yang tempat lembu mandi. Lagi. So tapi Abang Man yang paling sweetnya Abang Man, setiap kali, sebab saya rasa Maimun tu lah situasi dia, lokasi dia, semua yang mencabar, yang saya sendiri pun memang rasa macam wow, kat sini kan Abang Man bawa aku. Tapi tak apa, sebab kita fikir tanggungjawab. And then yang paling sweet Abang Man, dia tanya dekat Abil, dia kata macam, okey, saya nak tanya awak okey tak kita nak buat scene ni? Awak okey tak ni? Awak takut tak ni? Tapi saya sejenis yang macam, memang saya takut. Ada banyak benda yang saya takut. Tapi saya cakap dengan Abang Man, tak apa abang, saya akan buat ikut apa yang abang nak. Kejap lagi baru cerita pasal perasaan saya. Lepas habis je baru macam, abang tahu tak, tadi saya sebenarnya takut gila tau. Kat dalam tu tak tahu apa ada kat dalam tasik tu. Abang pula sejenis kalau pergi tasik, dia tak nak tasik yang ada orang jejak. Dia nak tasik yang kat situ juga kita akan buang pokok samun tu. Dengan keadaan yang macam pada saya lokasi Maimun tu yang paling menyeramkan lah. Yang memang betul-betul jauh dekat dalam. Tapi it's a good experience for me abang. Sebab saya rasa saya tak pernah rasa yang saya perlu bekerja keras yang besar macam mana Maimun ni. Dan dengan lokasi dan set yang macam gitu, saya dapat rasa betapa seksanya seorang Maimun. And saya pun tak sure macam mana pendapat anda semua, tapi pada saya dah bagi seluruh jiwa dan raga saya untuk Maimun. Sebab tu Abi kata watak ni meninggalkan kesan dan juga buat Abi rasa dekat dengan Maimun. Bila habis scene Maimun, mesti akan cakap dalam hati, ya Allah, kesian je lah Maimun ni, kenapa lah hidup dia macam ni. Itulah, hopefully awak suka kan Fana? Awak sedih tak dengan watak saya? Suka tak? Okay. Itu yang saya nak tengok. Baik, itu dia. Mungkin soalan yang terakhir sebab kita nak boleh masalah. Okay, Assalamualaikum. Saya Aizam daripada Media Hiburan. Mungkin soalan kepada Abang Usman lah kan. Dalam untuk filem ni, berapa banyak agaknya ada tapisan ke daripada pihak LPF ataupun lulus semuanya? Dan soalan yang kedua, berapa masa yang diperlukan untuk membina set shooting ini? Kita lihat set-set ni agak rapi kan, rumah-rumah lama, setting dalam rumah sekali, katilnya pun dilihat agak lama. Berapa masa yang diperlukan? Terima kasih. Okey, proses bila kita hantar ke LPF untuk filem ini sebenarnya bila pihak kita agak terkejut apabila pihak LPF mula saya risau LPF mungkin susah, dia akan suruh kita potong ke apa kan. Tapi bila dia memberi rating 16, bila rating 16 dan dia tidak terlalu mengganggu bahagian-bahagian tertentu tu, dia lepaskan. Dan kita pula yang bila dia dah melepaskan pun, tapi kita yang risau, kita sendiri yang potong. Sebab saya tak mahu timbul perkara-perkara yang boleh menimbulkan sensitiviti penonton ketika ini. Jadi saya, LPF dah keluluskan dah, tapi saya still membuat pemotongan sendiri untuk menghormati sentimen yang sepatutnya. Jadi ada beberapa part yang saya yang terlalu violence, yang terlalu ganas ke, saya
kurangkan, saya tak nampak, tak nak terlalu off scene sangat kan. So antara yang tentang LPF tadi. Soalan kedua tadi apa ya? Berapa lama nak bina semua benda tu? Aku tambah kos. Kos berapa teruslah. Okey. Memang itu salah satu faktor kenapa kita ambil lama tengok dia punya proses tu. Sebab kita kena bina pesta fun fair kat kampung. Kita buat tu fun fair tu dekat Perak, dekat Gopeng. Kampung Maimun pula dekat Perlis. Jadi blok by blok, yang Sangka Maimun tu pula kat tempat lain, dekat Kok Diang, Perlis, Kampung Maimun kat Kok Diang, Sangka Maimun kat Perlis. Jadi ada different lokasi. And then bila kita nak ambil masa pre-pro kita pun memang lama lah. Pre-pro kita untuk membina rumah tu dalam sebulan, kita dah start, kita reki pun dah berbulan-bulan juga. Kita nak cari lokasi yang buat cerita ni tahun 80-an. Banyakkan lokasi kat Malaysia kan dah moden, dah rumah batu lah, ada pencawang lah apa semua. Jadi saya kena cari tempat yang betul-betul nampak asli. Sebab kita tak boleh nak bina set betul-betul kan, yang nanti menimbulkan kos yang lagi tinggi. Jadi terpaksalah pergi rodong ke tempat-tempat yang kampung-kampung bla-bla, Kok Diang, Perlis, Kelang Dalam sana kan. Jadi dari segi masa tu saya rasa hampir dekat 6 bulan jugalah kita berusaha dari mencari sampai kita proses membina set dan sebagainya. Tetap tak ada kos, tak apalah, nanti kita tanya mantu. Kos saya tak kos keseluruhan filem ke? Keseluruhan producer macam mana? Anggaran lah tak kita minta. Kos pada awalnya sekitar 1.5 juta. Ia oleh kerana going up dari segi cabaran COVID, itu yang paling ketara sehingga hampir 3 juta. Ya, campur dengan marketing semualah. Sebab kita bila dah delay the proses dan sebagainya, kita ada penambahan bajet baru dan sebagainya, mencecah ke 3 juta lah. Baik, itu dia. Baiklah, kita dah sampai ke perakhirannya, tapi boleh minta Tuan untuk berikan kepada Eli Suryanti kesempatan, mungkin boleh feedback sebagai tenaga pengajar ataupun berkongsi pengalaman untuk dengan bintang-bintang kita ni. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih kerana menghadiri Gala Night bersama dengan kami, Telaga Suriram. Jutaan terima kasih kepada Osman Ali, Yus, Julian, tim-tim produksi kita, semua department HOD, dan of course barisan pelakon dan pelakon pembantu, dan orang-orang kampung yang mengambil bahagian dalam filem ini. Pertama sekali saya bekerja dengan Osman Ali daripada filem Ombak Rindu. Saya coach Maya Karim melalui filem Ombak Rindu, dan seterusnya banyak-banyak filem kemudiannya kan Osman. Kita jumpa keserasian untuk bekerjasama, tetapi ini adalah filem pertama Osman Ali mengarah saya. Yeah. So this is a very special moment for me. Dari segi pengalaman coaching actors, saya bukan tenaga pengajar tapi saya acting coach. Jadi mereka semua adalah award winners, award winning actors, actresses. Mereka semua berpengalaman. Tetapi every time bila kita approach new character, new script, is totally about kehidupan yang baru untuk mereka layari. Jadi selalu saya cakap dengan actors untuk pisahkan diri mereka. Diri mereka adalah personality present mereka, tetapi kita bercerita tentang watak. Untuk dapatkan watak tu yang paling susah, dan lebih susah untuk menjadi natural, tetapi dia seperti tidak berlakon. Jadi believe in the character, bukan make believe. Dunia make believe itu diciptakan oleh naskah, oleh pengarah yang membawanya kepada layar, dan tim-tim produksi lah. Itu dunia make believe. Tetapi aktor bila dia masuk frame, dia kena believe
dan baru dunia make believe itu akan cair bersama dengan permainan lakonan. Jadi saya seronok melalui proses-proses setiap kali bekerja sama dengan watak-watak hebat, watak-watak besar ini dan individu-individu dalam negara kita yang seperti kita tahu industri kreatif penggiat seni adalah dunia profesional, hierarki, craft dan skill. Dan saya seronok bekerja sebab siapa kita sebagai aktor tu kita letak ke tepi, tapi bila kita masuk ruang lakon kita letakkan watak, itulah professionalism kan. Jadi saya berterima kasih kepada semua aktor, everybody, and of course also this little girl dia dah besar kerana kerjasama tu dan juga cabaran kita kan bila kita start Telaga Suriram ni adalah masa mula-mula kita dah lepas COVID dan masih ada zaman swab test dan ada pengalaman ramai tim kita kena COVID waktu tu dan kita ada banyak break and then kita shoot balik. Tetapi yang saya sangat best rasa sebab semua orang punya energy masih di tahap yang sangat-sangat tinggi. Jadi saya berterima kasih kepada kalian semua memberi kerjasama pada kami sebab kita memang tunggu sangat filem Telaga Suriram ini dan alhamdulillah kita berada di sini dengan izin Allah. Thank you. Amin. Tepukan untuk penerbit pengarah dan juga bintang-bintang filem. Jadi saya mohon kepada penerbit pengarah dan bintang filem untuk berdiri. Kita nak ambil gambar bersama-sama. Boleh letakkan mikrofon di kerusi dan juga kita akan bergambar. Sambil nak bergambar, kita ada aura. Dia kita nak serikan lagi gambar bersama-sama ni. Silakan. I actually didn't even realize she was 5 years old.